dalam dunia yang kita pijak ini, ada ruang-ruang yang tidak terlihat oleh mata, antara nyata dan gaib. Inilah kisah alam maya. Assalamualaikum buat kepada pendengar. Kembali lagi di channel Kisah Alam Maya. Cerita yang dikongsikan ni datang dari seorang subscriber dari pengalaman dirinya. Apa yang dia alami bukan jenis seram yang terus lompat depan mata, tapi seram yang perlahan-lahan masuk ke kepala dan tinggal lama dalam fikiran. Jadi sebelum cerita ni diteruskan, harap kepada yang baru saja hadir di channel ni, tekan butang like di bawah dulu dan tekan juga butang subscribe dan loceng supaya tak ketinggalan video terbaru nanti. Cerita ni berlaku sekitar 3 tahun lepas. Aku tinggal seorang diri dalam sebuah rumah teres lama. Rumah tu peninggalan arwah ayah. Tak besar, tak juga terlalu kecil. Cuma satu benda yang buat aku tak pernah selesa sejak mula pindah masuk cermin. Cermin besar dalam bilik tidur. Cermin tu tinggi hampir paras siling. Bingkainya kayu gelap, retak halus di satu penjuru atas. Cermin lama. Mungkin lebih tua dari usia aku sendiri. Arwah ayah tak pernah buang walaupun mak pernah minta. Ayah cuma cakap, biarkan. Ada benda yang tak patut kita usik. Aku tak pernah tanya apa maksud dia. Malam pertama aku tidur di situ, aku tutup cermin tu dengan kain. Bukan sebab takut, cuma rasa tak selesa. Rasa macam ada mata yang memerhati walaupun aku tahu bilik tu kosong. Hari-hari awal tak ada apa-apa pelik. Sehinggalah satu malam aku terlupa tutup cermin tu. Aku bangun sekitar pukul 3 pagi. Haus, tekak kering. Dalam bilik sunyi, hanya bunyi kipas siling. Tanpa sedar, mata aku terus jatuh ke arah cermin. Aku nampak diri aku, duduk di atas katil. Tak bergerak. Aku ingat aku tengah berangan. Tapi bila aku angkat tangan kanan, bayang dalam cermin lambat sedikit ikut. Bukan banyak, tapi cukup untuk buat jantung aku berhenti sekejap. Aku buat lagi. Aku tunduk kepala, bayang dalam cermin tunduk lewat 1 saat. Aku pejam mata, tarik nafas panjang. Bila buka balik, semuanya normal. Aku yakinkan diri aku mengantuk. Terlebih fikir. Malam tu aku tidur menghadap dinding. Hari-hari seterusnya aku mula perasan benda kecil. Setiap kali aku lalu depan cermin, aku rasa seolah-olah bayang aku tengah memerhati aku. Bukan sekadar memantulkan. Ada satu hari, aku perasan senyuman aku dalam cermin tak sama dengan senyuman aku sebenar. Aku senyum biasa. Bayang dalam cermin senyum lebih lebar. Aku ketawa kecil, cuba buang rasa tak sedap hati. Tapi perut aku mula rasa sejuk. Sejak hari tu, aku elak pandang cermin lama-lama. Satu malam, aku dengar bunyi orang berbisik. Perlahan. Macam suara aku sendiri. Datang dari bilik. Aku bangun perlahan-lahan, jantung berdegup laju. Bila aku buka lampu, sunyi. Tak ada siapa. Cuma cermin. Kain yang aku tutup jatuh ke lantai. Aku berdiri kaku. Dalam cermin aku nampak diri aku berdiri. Tapi muka dalam cermin nampak letih. Mata dia hitam, lebih gelap dari mata aku. Dan dia senyum. Aku tak senyum. Aku undur ke belakang, hampir terlanggar dinding. Bayang dalam cermin rapat ke arah kaca, seolah-olah nak keluar. Aku tutup mata dan jerit sekuat hati. Bila aku buka balik, semuanya normal. Cermin hanya memantulkan bilik kosong. Aku mula alami mimpi pelik. Setiap malam mimpi sama. Aku berdiri depan cermin. Bayang aku dalam cermin bercakap, aku penat tunggu. Aku dah lama di sini. Aku bangun dengan peluh sejuk. Tapi suara tu masih terngiang dalam kepala. Siang hari aku mula hilang fokus. Kadang-kadang aku rasa masa aku hilang. Aku duduk di sofa. Tiba-tiba hari dah gelap. Aku tak ingat apa aku buat. Yang peliknya cermin sentiasa bersih. Walaupun aku tak lap. Satu petang, aku perasan sesuatu yang buat tangan aku menggigil. Dalam cermin ada calar kecil di permukaan kaca. Bukan di luar, di bahagian dalam.
seolah-olah seseorang mencakar dari arah bertentangan. Malam tu aku dengar bunyi ketukan, datang dari dalam cermin. Aku tak berani dekat. Aku duduk di ruang tamu sampai subuh. Akhirnya aku jumpa jiran lama sebelah rumah. Makcik tu kenal arwah ayah aku. Bila aku cerita tentang cermin, muka dia terus berubah. Dia tarik aku masuk ke rumah dia. Dengan suara perlahan dia cakap, "Ayah kau simpan cermin tu sebab dia tahu bayang dalam cermin tu bukan bayang biasa." Aku tanya maksud dia. Makcik tu cakap, "Dulu ayah aku pernah terlibat dalam satu amalan pelik. Bukan nak cari kekayaan, tapi nak menyimpan sesuatu yang gelap. Benda tu tak boleh hidup di dunia nyata. Jadi ia tinggal di pantulan. Ia belajar meniru, menunggu masa." Malam tu aku balik rumah dengan niat satu. Aku nak pecahkan cermin tu. Aku ambil tukul, berdiri depan cermin. Dalam pantulan bayang aku berdiri, tapi dia pegang tukul lebih kuat. Dia pandang aku dengan mata penuh benci. Aku dah sedia. Aku angkat tukul. Bayang dalam cermin angkat tukul dulu. Aku teragak-agak. Bayang dalam cermin senyum dan berbisik. Sekarang giliran aku keluar. Lampu bilik terpadam. Dalam gelap aku dengar bunyi kaca retak. Bukan dari luar, tapi dari arah belakang aku. Aku sedar pagi esoknya di hospital. Jiran jumpa aku pengsan depan rumah. Bilik tidur aku kosong. Cermin tu hilang, pecah, atau dibawa pergi. Doktor kata aku alami trauma psikologi yang teruk. Tapi aku tahu, bukan itu saja yang hilang. Sejak hari itu, setiap kali aku berdiri depan cermin, aku perasan sesuatu. Pantulan aku sentiasa buat pergerakan sedikit lambat. Dan kadang-kadang, bila aku tak senyum, bayang dalam cermin tu pun tetap ikut senyum.